Lembaga Disiplin Bersatu memecat keahlian Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jad, serta menggantung keahlian selama satu penggal Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Keputusan itu berkaitan isu akuan bersumpah SD yang dikaitkan dengan usaha mendesak pengunduran Presiden parti itu sebelum ini. Dalam satu kenyataan, Lembaga Disiplin memaklumkan tindakan pemecatan keahlian turut dikenakan ke atas 4 lagi ketua bahagian parti itu. Mereka adalah Muhammad Azruddin Muhammad Idris, Hang Tuah Jaya, Muhammad Faizal Asmar, Pengerang, Muhammad Fadli Ismail, Ipoh Timur serta Muhammad Isa Muhammad Saidi dari bahagian Ampang. Bagaimanapun, mereka yang didapati bersalah melanggar disiplin parti dan dijatuhi hukuman berhak untuk mengemukakan rayuan kepada lembaga rayuan untuk pertimbangan dalam tempoh 14 hari. Tambah kenyataan itu, Lembaga Disiplin membuat keputusan berdasarkan siasatan yang sudah dijalankan serta pertimbangan yang sewajarnya tanpa melibatkan mana-mana campur tangan pihak lain, bebas dan tidak berat sebelah. Kedudukan Datuk Wan Saiful dan Ahmad Faisal sebagai Ahli Parlimen bagaimanapun tidak terjejas, memandangkan pemecatan keahlian dalam mana-mana parti tidak tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan, khususnya Undang-Undang Bertukar Parti. Mengulas lanjut, Lembaga Disiplin memaklumkan bahawa mereka diambil tindakan atas kesalahan melanggar Fasal 9.1.4 Perlembagaan Bersatu dan Kod Etika dan Tata Kelakuan Ahli. Lembaga Disiplin mengambil tindakan menyiasat aduan dan memanggil responden untuk satu sesi pendengaran pada 8 Oktober lalu dan seterusnya membuat keputusan selaras dengan Fasal 22.5 Perlembagaan Bersatu.